Kita bagi tepukan kepada untuk naik johan iaitu kumpulan 11. Bagi tepukan kepada kumpulan 13. Soalan saya pertama ialah bagaimana dalam masa yang cepat ni awak dapat melembutkan daging tersebut? Masa first start ni, saya terus masukkan air dan letak daging dalam periuk. Lepas tu, nak dekat habis tu, saya secara empuk, saya siap dah lah. Peserta perlu ada masa untuk siapkan keseluruhannya adalah 30 minit sahaja. Ada penambahan rempah lain tak sepada rempah gulai ayam? Dan saya memang teringin nak buat gulai ayam sebab Encik Pengerus dalam mata saya memang khas untuk gulai mereka. Kumpulan 13. Kumpulan 13 jadi otomatik naik johan jatuh kepada kumpulan 11. Bagi tepukan kepada kedua-dua pemenang ini. Dan kita boleh bekerjasama lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.